Undian calon top 20 Anugerah Bintang Popular Berita Harian ABPBH ke-37 yang dilancarkan pada petang Khamis mendapat sambutan memberansangkan apabila kira-kira 100,000 undi diterima dalam tempoh 4 jam proses pemilih pemenang dibuka. Pengarang Berita Kanan Hiburan dan Projek BH merangkap pengarah ABPBH ke-37 Syamsul Azri Syamsil berkata, sambutan baik terhadap proses pengundian calon top 20 ABPBH ke-37 memberi indikasi acara anugerah pilihan peminat ini masih relevan. Sangat menggalakkan kerana kita hingga ke malam ni dah dapat 100,000, lebih 100,000 undi. Undi untuk semua kategori lah, undi percuma tu kan. So kita run dulu yang peringkat awal ni dalam 16 kategori utama, 5 kategori ekstra, undi percuma. Kita sangat happy kerana nampak dah ada punya respon merangsangkan. Tadi pun dah check dalam 100,000. Jadi kita jangka 100,000 undi. So kita jangka akan lagi banyak lah selepas ini kerana kita akan run undian ni sehingga 9 November. Jadi inilah peluang untuk artis untuk buktikan sokongan mereka kepada minat dan juga pada artis itu sendiri untuk sama-sama menggerakkan jentera undian untuk sama-sama kita menghangatkan lagi lah pentas ABPBH kali ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengumumkan kembalinya ABPBH ke-37 secara langsung dalam program Melodi di Balai Berita Kuala Lumpur malam Khamis. Segmen mempromosikan ABPBH 37 turut diserikan dengan kehadiran bintang paling popular ABPBH 33, Hakim Rosli, dan bekas pemenang artis baharu wanita popular ABPBH 32, Sharifah Hanisha. Sementara itu, Hakim yang ditemui berharap dapat melakar kejayaan pada ABPBH 37 dan berjanji bekerja keras dengan peminat agar trofi ABPBH kembali digenggam. Sementara itu, Sharifah Hanisha terkejut apabila dicalonkan dalam kategori aktris pembantu TV popular. ABPBH 37 mempertandingkan 16 kategori utama dan 5 kategori ekstra. Undian calon top 20 merangkumi artis otai dan bakat baharu dibuka sehingga 9 November depan menerusi laman web ABPBH 37 di www.abpbh.com.my.